Boleh tak Ayat menang lawan Buriram? Kau sebagai kapten kena yakin. Tetap percaya pada yang satu, Kapten. Kenapa Red? Macam takut je. Oh, tak ada apa-apa lah. Untung si Teratan tak ada. Kalau tak habis budak Golden tu. Waktunya aku membuktikan The real Mr. MVP. Aduh. Siapa pula nak letak pisang kat situ? Yang tadi tu kesalahan. Ni kali ni aku buat betul-betul. Aduh. Kimai betul main tolak-tolak. Oi, siapa-siapa? Sama ni Mantap Teratan. Aduh, janganlah mandul lagi. Asal dari tadi serangan mandul ni. Bandar ambil Son. Ni lah aku contohkan nak gol. 2 kali 5. Santai coach, boleh comeback ni. Padang macam apa ni? Dekat Eropah tak ada pun padang macam ni. Bosannya tak ada siapa yang serang. Anak-anak buah gunakan taktik long ball. Baik coach. Sawadikap. Kap. Itu retaliate tembok Cina kah? Prit. Pertandingan selesai dengan skor 0-0. Asalah serangan hari ni mandul. Dekat sini memang aku susah skor. Tapi nanti dekat set side, aku tunjukkan the real Mr. MVP.